Okey, hari ni kita akan belajar cara untuk gunakan hook generator dalam Mudah Prompt. So, sebelum nak masuk website ni, korang kena login ke dalam website Mudah Prompt ni dahulu dan korang boleh dapat akses kepada prompt assistant ni lah. So, kita gunakan satu hook ni, penjana hook. So, contoh kita pilih topik kandungan. Apa topik video kita? So, contoh kita boleh buat kenapa video TikTok kau tak pernah lepas 200 view. So contoh ini adalah problem yang orang nak selesaikan. So kita cari niche kita, siapa audience yang kita nak target. So kita boleh pilih creator TikTok yang views rendah. Lepas tu kita pilih bahasa lah. Kita nak buat hook tu dalam bahasa apa. Contoh bahasa Melayu. And then kita pilih platform, kita nak pilih platform apa. Contoh kita pilih TikTok. Next, kita pilih gaya hook kita nak gaya yang macam mana. So contoh kita boleh buat fakta mengejut. And then ini adalah berapa hook yang kita nak daripada ChatGPT atau Gemini lah bila kita bagi prompt kita ni. So contoh kita minta 20 hook. And then ini adalah maksimum perkataan dalam setiap hook tu. So kita boleh pilih, contoh saya pilih 10 perkataan setiap hook. And then last kali adalah tahap agresif. Ni kita boleh pilih kita nak jenis yang macam nak pushy ke atau jenis yang macam mana. So contoh kita pilih tahap yang paling tinggi lah, tahap yang pedas. So kita try jana prompt. Dan dekat sini kita dah dapat prompt untuk hook generator ni. So benda pertama kita kena buat adalah salin prompt ni. And then kita pergi ke salin dan ke ChatGPT. So dia akan buka ke website ChatGPT ni. So kita just perlu paste sahaja apa yang kita copy daripada Mudah Prompt tadi lah. So lepas kita dah paste, kita minta ChatGPT untuk bagi list of hook yang kita boleh guna untuk video TikTok kita. So dari sini kita boleh dapat list of hook yang ChatGPT bagi berdasarkan prompt kita. So dia just simple je. Kita isi apa yang kita nak dalam prompt assistant and then kita generate prompt and paste ke ChatGPT atau Gemini untuk dapat list of hook yang kita boleh guna untuk apa-apa platform pun.